Sayyidina Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litunqala anhu. Nabi mengulangi percakapan beliau sehingga 3 kali supaya difahami oleh mereka yang mendengar. Hadis ni pun hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Bukhari. Nabi ulang 3 kali. Ulama bahas, adakah semua benda Nabi ulang 3 kali? Di rumah, Assalamualaikum, salam. Apa abang? Apa abang? Apa abang? Makcik. Sihat, sihat, sihat. Disilakan masuk, dipersilakan masuk, silakan masuk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ni jenis baca hadis sendiri-sendiri. Dua-dua orang pula tak faham. Dia kata tengok ni, Nabi ulang semua 3 kali. Bukan semua benda Nabi ulang 3 kali. Nabi akan ulang benda yang penting sebenarnya 3 kali. Benda yang kita berasa penting, nak beritahu ke anak kita, pesan hari ni Umi balik lambat sikit. Sat lagi duit Umi tak atas meja. Tengok dia pun duk buah kasut macam buah tadi kasut macam tak dengar. Hari ni Umi balik lambat, sat lagi duit ada atas meja. Macam tu. Benda yang penting Nabi akan ulang 3 kali. Bukan syarat benda tu wahyu. Apa saja yang Nabi nak arahkan, yang Nabi nak ajak, maka Nabi akan ulang sebanyak 3 kali.